Alright, so Kawasaki Z900 2025. Berbaloi ke tidak korang beli? Bagi aku memang sangat-sangat berbaloi. Lagi-lagi yang standard version lah. Standard version dengan harga RM47,800. Korang dapat motosikal 948cc, horsepower 122 horsepower, dengan tangki 17 liter, ada IMU, ada quick shifter, ada ada throttle bawaya, traction control, ready mode dan sebagainya lah. So motosikal ni sangat-sangat berdaya saing lah dengan brand-brand yang ada kat luar sana. Okay, so motosikal ni ada ready stock dekat Kawasaki Sedang. Kalau korang berminat boleh saja DM je aku. So motosikal ni memang sangat-sangat berbaloi untuk korang beli. Korang yang mencari motor CC besar, tapi nak senang bawa, position tak teruk sangat, sebab kalau kata korang nak beli ZS6 agak menunduk, susah sikit nak buat harian. Motosikal ni masih okey lagi nak buat harian, sebab position dia tak terlalu menunduk. Berbaloi lah korang beli. Alright.